Pernah tak anda tenung skrin laptop yang kosong, rasa buntu dan tertekan memikirkan macam mana nak mula tulis bab 2 tesis anda? Atau mungkin draft anda pernah di-reject bulat-bulat oleh penyelia sebab katanya penulisan anda terlalu deskriptif dan nampak macam laporan buku sekolah menengah? Kalau ya, percayalah, anda memang tak keseorangan. Ramai pelajar sarjana muda sangkut kat sini terperangkap dengan tanggapan bahawa bab 2 ni hanyalah kerja copy-paste dan meringkaskan artikel satu demi satu. Tapi, dalam sesi penjelasan ini, kita akan ubah paradigma tersebut sepenuhnya. Kita akan tukar mindset anda daripada sekadar menulis ringkasan buku kepada seni membina sebuah hujah akademik yang kritikal, analitikal dan pastinya memukau hati penyelia anda. Jom mula? Okey, untuk kurangkan rasa gementar tu, ini plan tindakan kita hari ini. Sangat straightforward. Kita akan lihat perbezaan ringkasan dengan sintesis, kemudian kita masuk ke strategi carian, struktur bab yang betul, teknik sintesis analytical, cara bina kerangka konseptual dan kita akan tutup dengan latihan serta senarai semak. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, ringkasan versus sintesis. Memang wajib untuk anda faham betul-betul beza dua konsep ni. Tinjauan literatur ni sebenarnya bukanlah tempat untuk anda main kumpul-kumpul petikan atau sekadar menampal ringkasan artikel. Bukan macam tu ya. Ia adalah satu proses yang sangat sistematik. Anda membaca dan mengkaji kajian terdahulu semata-mata untuk membina satu asas akademik yang sangat kukuh bagi kajian anda sendiri. Cuba bayangkan macam ni. Anda sedang menyusun batu bata untuk bina sebuah rumah. Setiap satu kajian lampau tu adalah batu bata yang saling menguatkan dan menyokong antara satu sama lain untuk membentuk hujah anda yang utuh. Mari kita bandingkan. Inilah sebenarnya apa yang para pemeriksa asyik cari-cari. Kalau ringkasan literatur yang deskriptif, anda cuma senaraikan dapatan satu persatu, penulis demi penulis. Ini gaya penulisan yang sangat lemah. Keajaiban sebenar hanya berlaku bila anda buat sintesis literatur. Maksudnya, anda gabungkan artikel-artikel tu mengikut tema, anda bandingkan dapatan mereka secara langsung dan dari situ anda pamerkan kematangan analitika anda. Sentiasa ingat, pemeriksa nak tengok sejauh mana kebolehan anda memproses maklumat yang kompleks dan bukannya sekadar kemahiran anda menyenaraikan fakta yang dah sedia ada. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, strategi carian jurnal. Sebelum mula memasak, mestilah kita kena cari bahan-bahan yang segar dan berkualiti, kan? Anda kena tahu, ada garis pemisah yang sangat jelas antara bahan akademik dengan bacaan santai. Penulisan anda yang paling hebat dan puitis sekalipun akan terus jatuh markahnya kalau rujukan asasnya goyah. Tolong elakkan ambil sumber dari blog peribadi, Wikipedia atau artikel media hiburan. Sebaliknya, fokuskan tenaga anda mencari artikel jurnal akademik, buku-buku ilmiah dan laporan rasmi. Sumber-sumber beginilah yang akan memberi kredibiliti sebenar dan meletakkan berat pada hujah akademik anda. Nak tahu satu pro tip? Untuk dapatkan sumber berkualiti dengan pantas, guna formula emas carian ni. Letakkan pemboleh ubah A diikut dengan perkataan AND, pemboleh ubah B, AND, konteks. Sebagai contoh, anda type financial literacy, AND saving behaviour, AND university students. Bila anda aplikasikan logik gabungan ni dekat database besar macam Google Scholar atau Scopus, anda akan tarik keluar hasil yang berimpak tinggi dan tepat pada sasaran. Ini literallynya akan jimatkan berjam-jam masa anda merayau di internet. Bergerak ke bahagian ketiga, kita akan lihat struktur bab 2 secara keseluruhan untuk pastikan aliran penulisan anda sangat logik dan profesional. Rangka kerja yang mantap selalunya mengikut susunan begini. Anda buka dengan pengenalan bab, lepas tu terangkan konsep dan definisi pemboleh ubah anda, seterusnya bawa masuk teori atau model yang menjadi sandaran kajian, bahagian yang paling dominan pastinya kajian terdahulu dan ingat, susun mengikut tema ya, bukan susun ikut nama penulis. Daripada perbincangan tema tu, anda bimbing pembaca ke arah jurang kajian yang kemudiannya divisualkan dalam bentuk kerangka konseptual. Akhir sekali, tutup dengan rumusan ringkas. Kalau anda ikut plan peta jalan ni, hujah anda akan terikat kemas dari awal sampai habis. Sekarang kita masuk ke bahagian keempat yang juga merupakan jantung kepada perbincangan kita hari ini, menguasai penulisan sintesis analitikal. Nak nampak dengan jelas macam mana rupanya? Cuba dengar draft perenggan yang lemah ni. Ali mendapati ini. Kemudian Siti pula mendapati ini dan Tan mendapati ini. Penyenaraian macam ni sangat statik dan jujurnya agak membosankan. Sekarang, bandingkan dengan draft perenggan yang kuat.
Ia dimulakan dengan lontaran satu idea utama. Katakanlah, literasi kewangan secara langsung membentuk tingkah laku. Lepas tu, penulis membawa masuk kajian ahli dan terus membandingkannya dengan kajian Siti sambil melihat persamaan dengan apa yang Tan temui. Penulis menghubungkan semua titik-titik tu. Inilah yang kita gelar sebagai sintesis analitikal yang cemerlang. Nampak kan bezanya? Kalau anda masih teragak-agak macam mana nak bina perenggan sebegitu, pegang je pada formula ini. Mulakan ayat pertama anda dengan tema utama, cipta statement. Ayat kedua dan ketiga, anda berikan sokongan dari beberapa kajian terdahulu sekaligus. Seterusnya, di ayat keempat, anda bandingkan dapatan mereka, adakah penulis-penulis ni sependapat atau mereka bercanggah. Dan penutup perenggan tu, anda wajib kaitkan balik perbincangan tadi dengan kajian semasa anda sendiri. Formula ringkas ni secara tak langsung akan memaksa minda anda untuk buat sintesis tanpa anda sedari pun. Dan rahsianya terletak pada kosakata anda. Untuk jadikan perenggan anda mengalir lancar macam air dan kedengaran sangat pro, anda perlukan frasa transisi akademik. Gunakan frasa penyambung objektif seperti kajian terdahulu secara umum menunjukkan bahawa atau dapatan ini sangat selari dengan pandangan. Kalau anda nak tunjuk perbezaan pendapat, gunakan walau bagaimanapun dapatan yang sedikit berbeza dilaporkan oleh. Frasa-frasa inilah yang bertindak sebagai gam yang mencantumkan idea-idea dari pelbagai artikel ke dalam satu perenggan yang padat dan sangat memuaskan untuk dibaca. Seterusnya, bahagian kelima, membina kerangka konseptual. Ini adalah jambatan yang menghubungkan bacaan anda dengan kajian yang anda nak buat. Tapi sebelum melukis apa-apa kerangka, langkah mandatori yang anda kena buat ialah kenal pasti jurang kajian. Mesti jawab soalan ni, kenapa agaknya kajian anda ni perlu wujud? Jurang ni boleh jadi dari sudut konteks, contohnya benda ni selalu dikaji di Eropah tapi masih terlalu kurang data di Malaysia. Boleh juga jadi jurang populasi di mana pekerja swasta selalu dikaji tapi pelajar IPT belum lagi. Atau mungkin wujud jurang metodologi di mana hasil kajian sebelum ni tak konsisten. Sintesis literatur anda mesti menyerlahkan jurang-jurang ini sejelas-jelasnya sebelum anda layak beralih ke kerangka konseptual. Proses melukis kerangka kerja ni taklah susah mana kalau anda ikut langkah yang betul. Langkah 1, kenal pasti pemboleh ubah bebas. Langkah 2, tentukan dengan tepat pemboleh ubah bersandar anda. Langkah 3, petakan hubungan tu secara visual bersandarkan pada jurang yang dah anda terangkan tadi. Ingat ya, kerangka anda tu tak boleh jatuh dari langit secara tiba-tiba. Ia mesti wujud hasil daripada penceritaan dan pembuktian literatur yang kukuh. Bayangkan situasi mudah ni. Katakan, pemboleh ubah bebas kita ialah literasi kewangan dan pemboleh ubah bersandar ialah tingkah laku simpanan. Anak panah yang merentasi dan menghubungkan kedua-dua kotak ni bukannya rekaan main-main tau. Ia adalah representasi visual yang disokong oleh berpuluh-puluh perenggan sintesis yang telah anda perah otak untuk tulis sebelum ini. Ia menunjukkan wujudnya satu logik yang konklusif bahawa pemahaman keuangan memang akan mempengaruhi cara pelajar menyimpan duit. Alright, kita dah nak sampai ke penghujung. Bahagian ke-6, latihan dan semakan. Jom uji sikit ketajaman mata anda. Kuis pantas. Cuba anda nilai antara dua gaya penulisan ni mana yang lebih padu. Penulisan A berbunyi macam ni. Ali mengkaji literasi digital. Siti mengkaji pembelajaran. Atau, adakah penulisan B lebih baik? Penulisan B, kajian terdahulu menunjukkan literasi digital amat penting. Dapatan Ali adalah selari dengan pemerhatian kemahiran yang ditemui oleh Siti. Apa kata anda? Semestinya jawapan yang tepat ialah penulisan B. Ia menang besar sebab ayat-ayatnya tak berdiri bersendirian. Ia menggabungkan dapatan kajian dengan kemas, mengangkat terus tema utamanya dan lebih penting lagi, ia merumuskan perbandingan secara langsung yang mengaitkannya dengan persoalan semasa. Inilah corak pemikiran analitikal tahap tinggi yang sentiasa membezakan draft grade A dengan draft biasa. Jadi sebelum anda menekan butang send untuk hantar draft bab 2 tu kepada penyelia kesayangan anda, saya minta anda semak guna senarai kritikal ini. Tanya diri anda jujur-jujur, adakah sumber rujukan saya ni memang 100% akademik? Adakah saya dah susun subtopik mengikut tema literatur? Atau saya masih terperangkap susun ikut nama penulis? Adakah saya dah buat perbandingan yang jelas tentang persamaan dan perbezaan dapatan? Adakah jurang kajian tu saya tunjuk dengan spesifik? Dan adakah kerangka konseptual saya betul-betul selari dengan penceritaan tadi? Kalau ada satu saja jawapan tidak pada soalan-soalan ni, tarik nafas panjang, kembali ke meja kerja dan baiki draft anda. Sebagai penutup kata, jadikan soalan ini sebagai benchmark setiap kali jari anda menaip draft.
Tanya diri sendiri, adakah saya sekadar sedang membuat senarai fakta kajian orang lain yang membosankan atau adakah saya sedang berhati-hati menyusun batu batai ilmu tersebut untuk membina sebuah hujah akademik yang kukuh, meyakinkan dan tak mampu disangkal? Pilihan sepenuhnya di tangan anda. Terus amalkan rangka kerja tersusun ni, tajamkan penulisan analitikal anda dan saksikan sendiri bagaimana bab 2 anda bertukar menjadi satu mahakarya akademik yang menakjubkan. Teruskan menulis dengan penuh yakin dan selamat maju jaya.